Terdapat 7 benua yang wujud iaitu Asia, Eropah, Afrika, Antartika, Amerika Selatan, Amerika Utara dan juga Australia. Benua Asia merupakan sebuah benua yang luas. Ia terletak di garisan Arktik hingga ke garisan Khatulistiwa Selatan. Mari kita lihat satu persatu zon iklim yang terdapat di benua Asia. Yang pertama, zon sejuk, iklim tundra. Suhu musim panas tidak melebihi 10 darjah Celsius. Suhu musim sejuk pula di bawah takat beku kira-kira negatif 28 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan yang diterima kira-kira 250 mm dan ia dalam bentuk salji. Negara yang mengalami iklim ini ialah Rusia Utara. Zon yang kedua, zon sejuk sederhana, iklim Siberia. Suhu pada musim panas 15 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Suhu pada musim sejuk pula boleh mencapai hingga negatif 17 darjah Celsius hingga negatif 5 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan 500 mm. Kerpasan turun pada musim sejuk berbentuk salji. Negara yang mengalami iklim ini ialah Rusia di kawasan Siberia. Iklim Laurentia. Suhu pada musim panas 20 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius. Suhu pada musim sejuk negatif 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan yang diterima kira-kira 500 mm hingga 1000 mm. Salji turun pada musim sejuk. Contoh negara-negara yang mengalami iklim Laurentia. Yang pertama, China Utara. Yang kedua, Korea Utara. Dan yang ketiga, Jepun Utara. Zon yang ketiga, zon panas sederhana. Iklim Mediterranean. Negara-negara yang mengalami iklim ini mempunyai musim panas yang sederhana. Suhunya kira-kira 20 darjah Celsius hingga 24 darjah Celsius. Musim sejuknya juga sederhana. Suhunya kira-kira 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan yang diterima kira-kira 275 hingga 900 mm. Antara negara yang mengalami iklim ini ialah Turki, Lebanon dan juga Syria. Iklim Steppe. Suhu pada musim panas kira-kira 21 darjah Celsius. Pada musim sejuk pula boleh mencapai hingga negatif 10 darjah Celsius hingga 0 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan yang diterima lebih kurang 500 mm dan iklim ini mengalami ribut salji pada musim sejuk. Contoh negara yang mengalami iklim ini ialah Mongolia dan juga Rusia Selatan. Iklim China. Musim panas yang sederhana iaitu 28 darjah Celsius. Musim sejuknya juga sederhana, suhunya kira-kira 5 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan antara 500 mm hingga 1500 mm. Contoh negara-negara yang mengalami iklim ini ialah China, bahagian tengah dan juga selatan, Korea Selatan, Jepun Selatan dan juga Taiwan Utara. Zon yang keempat, zon panas, iklim Khatulistiwa. Iklim ini mengalami panas dan lembap sepanjang tahun. Min suhu tahunan iaitu 27 darjah Celsius.
Jumlah hujan tahunan yang diterima melebihi 2,600 mm. Antara negara yang mengalami iklim ini ialah Malaysia, Singapura dan juga Brunei Darussalam. Iklim gurun panas. Iklim ini mengalami musim panas yang sangat panas, iaitu 32 darjah Celsius hingga 38 darjah Celsius. Musim sejuk yang sederhana iaitu 16 darjah Celsius. Julat suhu harian tinggi kira-kira 25 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan yang diterima kurang daripada 250 mm. Antara negara yang mengalami iklim ini ialah Arab Saudi, Iraq dan juga Oman. Iklim monsun tropika. Negara yang mengalami iklim ini mengalami musim kering dan musim lembap yang nyata. Min suhu tahunan kira-kira 24 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan yang diterima lebih kurang 1,000 mm hingga 2,000 mm. India dan Thailand adalah contoh negara yang mengalami iklim monsun tropika.